Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Afifi Musleh. Kembali semula dalam rancangan kisah seram pada malam ini. So, macam biasa malam ni kita ada dua kisah seram yang kita nak share. And macam biasa kita akan rate kedua-dua story ini at the end of this video. And macam biasa juga aku belum baca lagi kedua-dua kisah seram ni sebab aku nak dapat authentic reaction. So, jom kita baca sama-sama. Alright, without further ado, let's get right into it. Okay, kisah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Tadi tengok podcast seram, ada cerita pasal pengalaman di asrama. Terfikir, kenapa ya kalau dekat asrama je mesti ada gangguan macam-macam. Teringat dulu zaman duduk asrama pun memang banyak cerita-cerita seram. Kawan kena histeria, tapi saya tak pernah nampak atau dengar dan memang tak nak pun experience semua itu. Cuma perasaan takut tu masih teringat. Well, sejujurnya ni aku punya prediction lah. Aku rasa asrama ni selalunya kena kacau satu location. Selalunya asrama ni kan kat tempat yang pedalaman kan, dekat tengah-tengah hutan lah, kat tepi tu ada hutan lah bagai. Yang kedua aku rasa sebab perempuan budak sekolah menengah suka malas cuci pad. Kalau diorang pilih je, diorang main buang kat tandas lah, main buang latung sampah lah. So benda-benda tu diorang suka lah. Benda-benda tu memang suka lah kalau perempuan punya darah period kan. Benda tu suka. So itu aku punya prediction lah. Ataupun ada banyak lagi faktor-faktor lain. Okay, kita move on. Pernah ada satu masa tu kan, tak tahu macam mana mulanya, tapi kami tinggal 12 ke 15 orang kot masa tu. Dan ada kawan terkena gangguan. Okay. Ada kawan ni, dia ada abang yang pengamal perubatan. Okey. Jadi kita orang pun minta tolong dia ubatkan tapi dari jauh. Oh, abang dia bukan sekolah situ lah. Abangnya dah kat luar. Okey. Dia bagi tahu cara nak halau atau hapuskan gangguan tu selama 3 malam. Kita orang semua kena siap-siap ada atas katil masing-masing, start tengah malam, dan kalau terjaga dengar apa-apa, jangan bangun, jangan bersuara, jangan buat apa-apa. Kira memang kena buat tak tahu dan sambung tidur je lah. Okay. Saya ni walaupun tak pernah terkena, tapi sejenis penakut. So apa saya buat? Setiap malam sebelum tidur, saya akan makan Panadol supaya boleh tidur mati dan pakai Walkman, kaset Al-Quran volume paling tinggi. Oh, ni zaman dulu pakai kaset ni. Tapi makan Panadol lah semata-mata nak tidur mati. Tak ni ke? Tak bahaya ke macam tu? Kira apa jadi saya takkan dengar apa-apa dan tak sedar. Okay, sampai macam tu sekali. Sanggup tau, masa tu korbankan duit beli bateri Energizer 6 biji untuk 3 malam. 2 biji 1 malam sebab pasang non-stop. Walkman saya masa tu auto, tak payah terbalikkan kaset. So memang sampai pagi terpasang. Okay. Zaman bila ni pakai kaset ni? Sepanjang 3 hari tu, waktu siang kita orang macam biasa, tapi bila masuk waktu maghrib je mulalah rasa resah. Gemuruh macam nak menangis. Ekstrim betul. Lepas isyak je semua siap-siap dah dengan persediaan masing-masing. Tak makan berat, tak minum air banyak sebab tak nak terjaga tengah malam. Sampai macam tu. Seksanya rasa selama 3 hari tu, masuk hari keempat rasa lega sangat. Seolah-olah macam terlepas dari beban yang berat. Saya tak ingat lah apa jadi lepas tu. Tapi kita orang jadi macam biasa balik. Ya, aku tak faham. So basically dalam masa 3 hari ni, diorang akan kena ganggu ke dalam masa 3 hari ni? Okay. Asrama tu asrama kayu. 2 tingkat. Terbahagi kepada 4 dom. Ni satu lagi. Dah tahu asrama tu asrama kayu. Confirm lah tempat tu keras kan? Okay, asrama tu asrama kayu, 2 tingkat terbagi kepada 4 dom. Batch saya duduk tingkat atas, dom kanan. Dekat dom kiri bawah ada satu bilik kecil. Asalnya dulu bilik tu dijadikan stor barang. Katanya bilik tu ada penghuni.
Dia dan ada yang pernah nampak penghuni tu keluar tengah malam, naik tangga ke dom atas. Oh, yo. Penghuni tu apa? Penghuni tu siapa? Manusia ke bukan manusia? Dom bawah kiri ni yang paling seram sebab gelap dan paling ramai orang nampak ada benda dekat situ. Okey. Pintu belakang dom tu menghala ke bilik mandi yang ada 3. Bilik mandi ni ada kolah masing-masing. Huyo, okey. Malam-malam ada orang dengar macam orang tengah basuh baju, tapi bila buka pintu tak ada orang pun. Ada juga yang kata dia mandi bilik mandi pertama dan dengar ada orang mandi bilik mandi kedua sebab ada bunyi air, mandi guna gayung. Tapi bila dia habis mandi dan dia tengok, kering je bilik mandi tu. Oh damn. Sepanjang beberapa tahun duduk situ memang rasa berat sangat hati ni. Bila dah keluar dari asrama dan duduk rumah sewa, perasaan happy tu tak tahu nak cerita macam mana. Seolah macam seronok dapat lepaskan diri dari tempat tu. Ada banyak pengalaman yang saya dapat duduk situ. Bukan setakat gangguan halus, tapi gangguan orang pun ada juga. The end. So story ni bolehlah, dia tak adalah seram sangat story ni. Dia basically orang kata apa, basically ganggu halus-halus gitu je lah, tak ekstrim sangat, tak berapa nak intense sangat. So aku rate story ni 2 ataupun 1.5 out of 10. Okay, so kita move on kepada story seterusnya. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Jam 3 pagi tu, bau hanyir tanah kubur tiba-tiba memenuhi segenap ruang bilik tidur kami. Start story lagi dia dah mention tanah kubur tiba-tiba ada dekat dalam ruang bilik tidur. Damn. Pintu dan tingkap semuanya tertutup rapat. Dari situlah bermulanya episod hitam yang hampir meragut nyawa dan rumah tangga kami. Okay, so dia start story ni dia nak cerita yang pukul 3 je tiba-tiba dah ada tanah kubur. Random tiba-tiba dah ada tanah kubur dekat segenap ruang bilik tidur. Okay. Di sebelah saya, isteri sedang tidur nyenyak. Namun sejak 3 bulan lalu, setiap kali saya memandang wajah perempuan yang sangat saya cintai itu, yang saya rasakan hanyalah satu perasaan jijik dan benci yang amat mendalam. Oh, dia ni kena santau ke apa suami dia ni? Suami dia bila nampak isteri dia je tiba-tiba rasa jijik rasa jijik dan benci yang amat mendalam. Okay, ni confirm kena santau ni. Wajah lembutnya kelihatan seperti seekor makhluk yang mengerikan di mata saya. Oh yo, sampai macam tu sekali dia nampak. Saya tahu ini bukan saya. Dada saya sesak menahan gelora antara akal sihat dan bisikan gelap yang menyuruh saya mencekik lehernya malam tu juga. Ush. Bahaya ni kalau dia tak berubat mati isteri dia. Kenapa abang pandang saya macam tu? Suara isteri perlahan. Badannya menggigil sebaik saja dia terbangun dan melihat renungan mata saya yang merah membara. Saya tak mampu menjawab. Saya cuma merintih dalam hati memohon Allah selamatkan kami. Kalau aku jadi isteri dia, aku traumatized Kalau aku jadi isteri dia, aku lari rumah. Tidur hotel malam tu. Puncanya hanya satu, iaitu hasad dengki of course. Perniagaan kecil yang kami usahakan mula menjadi dan kebahagiaan kami bertukar jadi racun di mata seseorang yang amat rapat. Di belakang kami, dia membayar pengamal ilmu hitam untuk menahan sesuatu. Menanam sesuatu. Aku dah agak dah. Dia memang confirm kena sihir ni. Okay. Dalam tempoh 6 bulan, hidup kami hancur. Pertengkaran kecil pasal air tumpah bertukar jadi ugutan cerai. Sampai macam tu sekali. Takut Kulit bersentuhan rasa seperti disiram air panas. Tak best gila nak pegang tangan. Rasa panas. Isteri muntah darah setiap kali azan maghrib. Oh my god. Badan saya rasa seberat guni pasir. Cepatlah pergi berubat dah kalau dalam keadaan ekstrim macam ni kan. Dengki manusia akhirnya menang. Saya melangkah keluar dari rumah, meninggalkan isteri yang menangis teresak-esak di muka pintu. Kesian isteri dia. 2 tahun kami hidup seperti mayat bernyawa. Berpisah tanpa hala tuju, memendam benci yang tak tahu dari mana puncanya. Apa hal diorang tak pergi berubat? Ni confirm kena sihir ni. Pergilah berubat.
Sehinggalah suatu malam, seorang sahabat memaksa saya berubat secara Islam di sebuah kampung terpencil. Finally berubat. Di sana perawat itu mengeluarkan sebuku kain kuning berisi helai rambut dan jarum keratan dari dalam bilik air dan hasil jumpaan di bawah tiang rumah lama kami. Musuh kamu ingat ilmu mereka kuat, tapi mereka lupa doa orang yang teraniaya tiada hijabnya, kata ustaz itu sambil memotong ikatan kain tersebut. Saat ikatan terputus, satu golongan halus kedengaran di luar rumah. Serta-merta dada saya yang sempit selama 2 tahun terasa lapang. Wajah isteri yang saya benci bertukar semula menjadi wajah wanita yang paling saya rindukan di dunia. Malam itu juga dalam hujan lebat, saya memandu 8 jam menuju ke rumah mentua. 8 jam? Isteri dia duduk Kelantan ke? 8 jam perjalanan. Apabila pintu dibuka, saya melihat isteri yang cengkung dan lesu. Isteri dia dah ni maybe dalam keadaan tak stable, so dia dah jadi cengkung. Saya melutut di kakinya, menangis sepuas-puas hati memohon maaf. Isteri saya juga turut melutut dan memeluk saya. Tiada lagi rasa panas, tiada bau hanyir, hanya kehangatan cinta yang pernah dicuri daripada kami. Alhamdulillah. Kami memperbaharui janji kami. Orang yang menyihir kami akhirnya tumpas dengan penyakit aneh yang diciptanya sendiri. Parut ini kekal sebagai peringatan tiada kegelapan yang mampu menandingi cahaya kasih sayang yang dilindunginya. Amin. Okay, the end. Yay, happy ending. Woo. First time aku dengar cerita hantu yang happy ending. Selalunya cerita hantu ending dia sedih. Okay lah. Cerita ni dia tak seram sangat, tapi dia very intense. Sebab benda ni kita takut sebab benda ni at the end of the day yang hantar tu orang yang kita kenal juga, bukannya orang yang kita tak kenal, kan? At the end of the day, orang yang dengki dengan kita ni orang yang paling rapat dengan kita, bukannya kawan biasa-biasa. Selalunya yang aku perasan, yang kawan kita yang biasa-biasa ni takkan ada rasa dengki pun dengan kita. Yang akan selalu ada rasa dengki yang rapat dengan kita. Itu yang bahayanya. Sebab tu aku macam jenis aku susah nak rapat dengan orang. Ada certain orang je yang aku betul-betul rapat. Which is, itu pun orang yang aku betul-betul trust. Memang dah lama kenal. Memang aku memang kenal betul-betul. So selalunya kalau adalah ramai macam kawan-kawan aku yang aku tak beberapa rapat sangat, yang cuba mendekat, yang cuba nak rapatkan diri diorang dengan aku. Tapi aku akan end up macam, aku akan letak boundaries. Aku takkan. Aku memang select. Orang cakap aku select, orang cakap aku sombong. Tapi ya, aku lebih rela ada kawan yang rapat tu sikit supaya nak elakkan risiko orang yang dengki. Macam ni lah, dengki macam ni sebab bahaya. Manusia kalau dengki dengan kita memang bahaya. Macam-macam dia boleh buat. So yeah. And pengajaran dekat cerita ni, kalau dah kena gangguan yang ekstrim macam dalam cerita ni, cepat-cepatlah pergi berubat. Ini sampai dah berpisah dengan isteri baru pergi berubat. Nasib baik tak cerai lagi. Kalau dah tercerai, masak. Okay, so itu saja video untuk hari ni, guys. Thank you so much for watching, guys. I hope you guys enjoy. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys next time. Bye.